Pihak pentadbiran, saya masuk ke sekolah pada minggu yang ketiga selepas menunaikan umrah. Ya, jadi walaupun agak lewat dah kiranya saya lapor diri untuk tahun ni, bila tengok anak murid masuk ni, saya mengajar untuk subjek bahasa Inggeris. Seperti yang dilaporkan, mungkin sebab kami mengajar bahasa. Jadi apa yang dilaporkan oleh Cikgu Hassan dengan saya hampir sama. Okay, sebab mengajar bahasa. Jadi kedudukan sekarang yang tinggi betul-betul adalah Siti Dazira. Saya tidak bimbang lah walaupun kita bertatih satu-satu. Kita ada perkembangan yang baik untuk Siti Dazira. Kemudian untuk Alian, Alhamdulillah juga. Tapi begitulah dengan Aziz. Itulah saya bimbang sedikit kalau dengan Aziz tahun 1. Jadi kita pelan-pelanlah sama-sama. Okay, mungkin daripada segi banyaklah daripada segi latihan membaca masih lagi yang kurang, dan juga latihan menulis masih lagi juga. Aziz pun saya bimbang. Begitu. Okay. Sekian sahaja daripada saya untuk subjek bahasa Inggeris. Ada apa-apa kalau nak tanya, ragu-ragu ke apa, WhatsApp saja, saya jawab juga. Terima kasih.